Negaraku, Kuat sikit tak dengar? negaraku, Siapa nyanyi lagu tu? Negara kita apa lagi? Aduh, tu je. ku bernyesal. Oh, dirgahayu semua. Berjumpa kita lagi dalam rancangan Roda Goreng. Topik kita hari ni Kak, dah nampak bendera. Merdekakah kamu? Faham tak maksud merdeka atau apa? Haji, Independent Independent in Malay? atau kebebasan. Ha? Kebebasan. Itu dia jawapan yang saya cari. Apakah arti merdeka tu sebenarnya dalam hidup akak? Kalau kita dapat settlekan hutang kita, itu bebas lah. Bebas daripada hutang. Okey, merdeka untuk saya adalah kebebasan dari segi keuangan lah nowadays kan. Bebas Betul. hutang. Betul. Supaya bebas bayar duit kereta, bebas bayar duit rumah, semuanya bebas. Once dah settle hutang saya, jiwa saya bebas. bebasnya ialah masa lah. Kerana parents saya divorce, ada two families lah. Okey, So betul. bebas untuk masa sangat important lah. Kebebasan semasa memandu Kak Dalam banyak-banyak jalan dekat kat Malaysia yang korang pernah lalu, jalan mana yang paling jam sangat-sangat? NKVE, Masa I nak beli rumah, mentaliti orang cakap corner tu jam. Kau nak mana Ceras Jelas lah. Sentiasa jam ke kau nak tu? Ya. Right. Pukul 11 tengah malam pun dia akan jam. Ah, Bayangkan. Ada apa yang kat kau I nak tu? don't know. Tiba-tiba kat corner tu, tiba-tiba. Jalan Kuching dengan Bulatan Batu Cave juga. Lagi-lagi kalau di Bali, Pernah attend ni tak perarakan bulan kemerdekaan yang kadang-kadang buatkan Dataran Merdeka? Pernah pergi? pernah. You tahu tak ada perhimpunan tu? tak. Ha? Kau ni pun sampai Malaysia ke apa ni? Every year, setiap 31 hari bulan 8 akan ada perarakan di mana perarakan kemerdekaan lah. Yang lalu Kabel kereta kebal. semua jet-jet pejuang akan keluar time tu. Bomba. Apa bomba? Tu You dia. tak tengok ke? Jin! Okey, 31 selalu you buat apa? Tidur je. Bangun pukul 12 je lah, dah habis pun live. Diorang tahu 31 tu adalah hari public holiday. Yes. Merdeka yang keberapa tahun ni? 50 lebih. Oh, betul tak 69? Tu. Tahun ni apakah tema kemerdekaan dia? Malaysia Madani, kesejahteraan Dinikmati. dinikmati. So what's your plan for this merdeka Kak? Tengok kat rumah je lah. Tengok bunga api lah mungkin. Bunga api dekat mana pula ni? Bunga api? Oh, Itu New Year. Lagu patriotik yang Sentiasa. korang suka. Tanggal 31. Nyanyian? Sudirman. Haji Haji Arsyad. Arsyad. Boleh untuk artis lain. Okey, contoh. Negaraku, Kuat sikit tak dengar? negaraku, Siapa nyanyi lagu tu? Negara kita apa lagi? Aduh, tu je. ku bernyesal. Oh, Dirgahayu semua, ini negara kita. Yang tu. Apa syoknya duduk kat Malaysia ni Kak? aman damai. Makanan, Yes. lepas tu weather lah. Makanan Malaysia favourite you? Mi kari ada? Saya suka makanan kampung. Lepas tu plus dengan ada ulam-ulaman. That one I like. Petai, Petai tahu? petai sambal tahu. Petai ulam. I makan petai paling best. Yeah. Kopi tak? Kopi? Minum kopi? Tak. Minum kopi? Kurang. Kopi cam tu apa? Kopi, cam, teh. Oh. Campur maksud Oh, dia. dia campur. Tapi tahu tak, diskaun kopi RM10 Zeus Coffee kalau korang renew insurans and road tax dekat Compare Meiji. Siapa yang renew cepat-cepat? TNC Fly. Sempena Hari Merdeka ni, di bulan kemerdekaan ni, kalau nak ronda-ronda, nak jalan-jalan bawa keluarga, jangan lupa renew insurans and road tax dekat Compare Meiji. Jaga keselamatan keluarga yang tersayang. Kita jumpa lagi dalam rancangan Roda